Hai semua, pernah tak korang hadap situasi macam ni? Excel korang tak nak kira sebab number jadi teks. Kadang-kadang kita import data dari Google Form, phone system atau WhatsApp. Nombor akan dapat nombor, tarikh akan dapat tarikh. Tapi sebenarnya Excel baca sebagai teks. Sebab itu formula kita tak jalan. Hari ini saya tunjuk cara paling power yang ramai orang tak tahu. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, follow and share. Mula-mula kita highlight kolom yang bermasalah. Pergi ke menu, cari data, klik text to column. Pilih delimited, tekan next. Payah buat apa-apa di checkbox pun. Tekan next sekali lagi. Pada step terakhir, pilih general untuk number atau pilih date untuk format tarikh. Last, terus tekan finish. Excel akan automatic convert semua teks jadi nombor atau tarikh mengikut format setting komputer kita. Format terus jalan, sorting cantik dan error hilang. Kalau suka dengan video macam ni, jangan lupa like, follow and share.